Yang mana kita tahu sihir ni adalah musuh utama bagi tauhid. Sebab tauhid berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid berlaku apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi agama-agama lain selain daripada agama Islam, dia beriman dengan Tuhan. Dia melakukan syirik. Dia bagi Tuhan nama yang bukan nama Tuhan, dia nisbahkan sifat-sifat buruk kepada Tuhan, dia melakukan semua tu. Tetapi sihir datang memerangi kebanyakan agama. Sebab sihir secara langsung dia mengajar untuk mengagungkan syaitan. Secara langsung untuk ajar manusia melakukan penyembahan terhadap syaitan. Itu salah satu perkara yang berlaku di dalam sihir. Maka sebab itu kita dapati bahawa kebanyakan agama memerangi sihir ataupun membenci sihir. Dan ada juga di sana sebahagian agama yang dia anggap sihir ni sebahagian daripada agama dia. Itu juga berlaku, terutamanya orang Yahudi di zaman Nabi SAW, yang mana mereka menganggap sihir ni adalah ilmu yang disembunyikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang kemudian sampai mereka berjaya dapatkan ilmu tu dan mereka berjaya sebarkan. Itu berkaitan dengan sihir. Dan juga di sudut sejarah, sihir ni dia telah berlaku sejak daripada zaman awal lagi. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang kata Nabi Nuh membawa sihir. Orang tuduh Nabi Nuh sebagai seorang yang mengamalkan sihir. Sebab apa? Sebab sihir ni asasnya adalah perkara yang berbeza dengan hakikat. Hakikat nampak lain. Sihir menunjukkan dia dalam bentuk lain. Jadi ataupun sihir mendatangkan keajaiban yang manusia nampak macam ajaib. Apabila para nabi, bermula dengan Nabi Adam dulu, lain ceritalah. Nabi Adam dia yang memulakan, orang pertama yang diturunkan. Daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka membawa seruan tauhid dan mereka ada mukjizat. Manusia yang melihat mukjizat, mereka anggap yang ni sihir. Sama juga di zaman Fir'aun. Bila mereka melihat Musa membawakan sesuatu yang ajaib, mereka kata Musa ni kepala kepada ahli sihir yang mengajarkan orang lain sihir. Dan kemudian datang zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini cerita yang kita akan cerita panjang lah. Sebab Al-Quran menceritakan secara detail dan mendalam tentang apa yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini rentetan daripada Yahudi yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Jadi, dia punya latar belakang ceritanya, di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sebelum Nabi Sulaiman, ada jin yang mencuri khabar daripada langit. Saya ingat mungkin kita ada cerita dah sedikit sebanyak pada kelas yang lepas. Apabila khabar takdir yang akan berlaku di atas muka bumi ni disampaikan oleh malaikat, satu malaikat kepada satu malaikat, ada jin maqa'ida lis-sama', dia ada tempat mereka duduk di langit, mereka duduk di sana dan mereka mencuri dengar khabar. Jin yang mencuri dengar khabar ni, mereka turun bagi tahu kepada ahli nujum, bagi tahu kepada ahli nujum, bagi tahu kepada ahli firasat ataupun bagi tahu kepada bomoh tentang apa yang akan berlaku. Ini juga saya dah cerita pada 3 minggu lepas. Sehinggalah sampai ke satu tahap bomoh-bomoh ni percaya bahawa jin ni mengetahui perkara gaib. Maka bila sampai tahap tu, jin mula menipu para bomoh. Dia campur aduk cerita yang betul dengan cerita yang salah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita cerita tentang seorang lelaki di zaman Nabi SAW yang namanya Ibnu Sayyad. Dia pun duk main cerita benda gaib juga. Jadi, bomoh akan campur aduk benda yang betul dengan benda yang tak betul, pergi cerita ke orang. Lalu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pun turun pada ketika itu. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam turun, Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk memerangi bomoh-bomoh, untuk menghancurkan mereka. Lalu Nabi Sulaiman telah menghancurkan mereka, memerangi mereka, menghancurkan sihir-sihir dan semua ilmu yang salah ni, ilmu sihir, ilmu yang disimpan oleh jin dan sebagainya. Nabi Sulaiman, dalam ada 2 riwayat lah. Satu riwayat, Nabi Sulaiman tanam di bawah kerusi dia. Dalam riwayat lain, syaitan yang letak di bawah kerusi dia. Di bawah kerusi Nabi Sulaiman ditanamkan semua ilmu-ilmu yang sesat dan syirik ni. Sesat ditanam di situ. Sehinggalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, wafat. Kita dah cerita dalam kelas yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Nabi Sulaiman wafat, ma dallahum ala mautihi. Tidak ada yang menunjukkan kepada jin yang Nabi Allah Sulaiman telah wafat, melainkan dabatul ard, melainkan ulat-ulat yang makan tongkat dia
patah tongkat dia dan dia jatuh, barulah jin tahu yang sesungguhnya Sulaiman telah mati. Mereka pun berhenti buat kerja berat. Lama zaman berlalu, akhirnya satu jin dia menyamar jadi orang. Dia datang, dia beritahu kepada orang Yahudi, sesungguhnya kalau hangpa nak tahu apakah ilmu yang menyebabkan Sulaiman boleh menguruskan alam ini dengan cara yang sangat hebat, yang mana tidak ada orang sebelum Sulaiman mampu menguruskan alam ini seperti Sulaiman. Kalau kamu nak tahu, ilmu tu tertanam di bawah kerusi Sulaiman. Cari di bawah kerusi Sulaiman, galilah dia, kamu akan jumpa ilmu tu. So, apa yang berlaku? Setelah maklumat ni disampaikan kepada orang ramai, mereka pun mula rasa tertarik nak tahu dan nak dapat maklumat yang sama seperti yang diperolehi oleh Nabi Sulaiman. Nak ilmu yang sama, boleh kontrol makhluk, boleh kawal pergerakan angin, boleh suruh jin buat apa kerja jin nak buat. Mereka pun gali-gali bawah kerusi Sulaiman, korek-korek sampailah ke bawah ada satu lubang. Jin ni arahkan mereka masuk dan ambil lah. Mereka takut nak korek walaupun lepas Sulaiman telah pun wafat. Jin ni kata, aku akan tunggu di sini. Kalau aku cakap ni tak betul, kalau aku tipu, kamu cari dalam lubang tu tak ada apa-apa, kamu boleh bunuh aku. Aku duduk di sini. Ini sebagaimana diceritakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Mereka pun kata betul. Jin tu pun kata betul. Kamu cari dalam lubang ni, kamu mesti akan jumpa sesuatu ilmu. Kitab yang ada ilmu di dalamnya. Maka mereka pun okey, setuju. Akhirnya orang pun gali dan masuk dalam lubang di bawah kerusi Nabi Sulaiman. Mereka pun mengeluarkan kitab. Mereka dapat satu kitab. Dan kitab inilah terkandung ibu-ibu ilmu sihir. Sihir yang jin turunkan kepada manusia, yang syaitan ajar manusia cara untuk buat perkara jahat, terkandung di dalam kitab ini. Asalnya kitab ni mai dari mana? Kitab ini datang daripada ilmu-ilmu yang telah dihapuskan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada dua riwayat. Satu riwayat, Nabi Sulaiman setelah dia hapuskan ahli sihir, telah bunuh mereka, Nabi Sulaiman tanam ilmu ni di bawah tanah. Riwayat yang kedua, jin yang tanam di bawah tanah bubuh nama Nabi Sulaiman. Ni takat ni dulu. Kemudian apabila mereka jumpa buku itu, orang Yahudi pun satu generasi ke satu generasi sampai ke anak-anak mereka kata, yang kami ikut ilmu sihir ini adalah ilmu yang telah ditinggalkan oleh Sulaiman alaihi salam. Yang tu tersebar di kalangan Yahudi. Yang kami ikut ini ilmu yang ditinggalkan oleh Sulaiman alaihi salam. Bukan takat Yahudi, orang Islam pun ada yang pegang ilmu ni, yang kata ilmu ni Sulaiman yang ajak. Sampai zaman sekarang, saya pergi ke Oman, ada 2-3 orang yang saya jumpa, mereka percaya macam itulah. Ilmu ni ilmu tersembunyi daripada zaman Nabi Sulaiman. Asal kepercayaan ni adalah kepercayaan Yahudi. Yang mana Yahudi percaya bahawa ilmu ni adalah ilmu yang disembunyikan oleh Sulaiman. Inilah rahsia Sulaiman mengaturkan alam ini. Menguruskan perjalanan angin, mengarahkan angin pi ke barat, angin pi ke barat, pi ke timur, angin pi ke timur, mengikat dan mengunci semua syaitan-syaitan untuk bekerja dengan Nabi Sulaiman. Mereka percaya bahawa inilah rahsia kehebatan Nabi Sulaiman, iaitu sihir. Lalu sampailah ke zaman Nabi SAW, cerita lama yang tersebar daripada zaman Nabi Sulaiman. Orang Yahudi pun datang, pendeta Yahudi tahu, tapi orang-orang bodoh di kalangan Yahudi ni kebanyakan dia percaya itu ilmu Sulaiman. Di zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan nama Sulaiman alaihi salam dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Itu yang kita baca dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang orang selalu baca ketika ruqyah. Allah sebut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan mereka mengikut apa yang disampaikan, diajarkan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Apa yang telah ditanamkan dan disampaikan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Syaitan selit bubuh nama Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala kata sebenarnya Sulaiman tidaklah kafir. Ayat ni menjadi dalil pada sebahagian besar ulama bahawa mengamalkan sihir kafir. Setelah Allah kata yang depa ikut ni amalan jin pada zaman Sulaiman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma kafara Sulaiman, sesungguhnya Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi sebenarnya syaitan-syaitan yang kufur inilah yang telah mengajarkan kepada manusia sihir.
Jadi sihir yang mereka belajar ni bukan ilmu Sulaiman. Yang mereka belajar ini adalah ilmu yang diajarkan oleh syaitan. Ini benda first yang kita kena tahu. Bahawa Nabi-Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mengajarkan sihir. Sihir bukan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Apa yang berlaku kepada Sulaiman, yang berlaku kepada Musa, yang berlaku kepada Isa, keajaiban itu adalah mukjizat, bukannya sihir yang boleh dipelajari. Mukjizat kekal pada para nabi. Karamah kekal pada pemilik karamah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ilmu tak boleh belajar. Tuan-tuan kena ingat ni, orang kata belajar ilmu ni boleh dapat kelebihan tertentu. Boleh dibukakan hijab. Contoh dia, ada orang kata boleh kawal binatang-binatang di lautan dan sebagainya. Kebanyakan ini semua termasuk di dalam karamah. Karamah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada siapa Allah nak bagi. Karamah benda tak boleh belajar. Sebab tu kita baca hadis Ashabul Ukhdud. Kalau tuan-tuan ingat, dalam Sahih Bukhari diceritakan, qutila Ashabul Ukhdud. Mereka diletakkan dalam api dan dibakar ke semua mereka. Kenapa mereka dibakar ni? Ada satu orang budak yang dia sangat hebat. Dia pergi belajar dengan pendeta, belajar. Akhirnya dia sampai ke satu tahap yang pendeta tu pun tak boleh capai. Karamah yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Binatang buas, dia pegang batu, dia baling, binatang buas tu lari. Ini karamah. Jadi balik kepada cerita kita. Sulaiman tak ajar sihir. Sihir diajarkan oleh jin, ditanam di atas nama Sulaiman. First sekali. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut, selain daripada itu, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga mereka ni mengikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yang nama mereka adalah Harut dan Marut. Ni cerita best. Panjang cerita ni. Kalau tuan-tuan baca kitab tafsir, ada banyak pandangan tentang Harut dan Marut di negeri Babil ni. Semua saya nak cerita satu pandangan sahajalah. Harut dan Marut di negeri Babil ni, dalam riwayat disebutkan bahawa Harut dan Marut ni adalah dua malaikat. Okey, dua malaikat. Pada satu ketika, ini riwayat yang disebutkan oleh ramai sahabat lah. Ulama beza pandangan juga. Saya nak bagi satu pandangan. Sebab kalau cerita banyak pandangan, nanti pening kepala. Tak tahu nak pilih mana satu. Ni nak cerita satu je. Bagi nampak satu jalan. Bagi tahu banyak jalan lagi, tak tahu nak masuk jalan mana satu. Pusing pi, pusing mai, tak jumpa jalan. Satu jalan je nak cerita. Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu ketika, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab pintu bumi agar para malaikat lihat apa yang berlaku di atas muka bumi. Para malaikat yang duduk di langit, yang kerja mereka sentiasa zikir, kerja mereka sentiasa mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hijab agar mereka melihat bumi. Apabila mereka melihat bumi, para malaikat melihat bahawa Allah mengutuskan makhluk yang mengaturkan muka bumi ini, makhluk yang mereka rasa tak patut. Mereka melihat manusia berbunuhan, mereka melihat manusia melakukan zina, mereka melihat manusia minum arak, mereka melihat manusia berjudi, mereka lihat manusia melakukan segala macam kemungkaran yang tidak terdetik pun pada mereka nak buat. Malaikat tak terdetik pun nak buat perkara-perkara tu. Jadi, apabila mereka melihat kejadian itu, para malaikat pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat kata, "Ya Allah, sesungguhnya manusia ini Engkau bagi kemuliaan kepada mereka. Engkau ciptakan mereka, Engkau beri akal kepada mereka, Engkau jadikan khalifah mereka ini untuk nak atur muka bumi, Ya Allah. Banyak nikmat yang Engkau bagi. Tetapi mereka telah melakukan kerosakan dan kemungkaran yang besar di atas muka bumi. Kalaulah, Ya Allah, Engkau jadikan kami yang menguruskan muka bumi, sesungguhnya kami akan lakukan dengan cara yang lebih baik. Kerosakan yang dilakukan oleh makhluk yang nama je manusia ni, takkan kami buat." Malaikat bagi tahu kat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruk sangat manusia ni. Allah memberikan mereka segala kelebihan, bagi mereka jadi khalifah, mereka bagi lingkup muka bumi ni. Kalau kelebihan tu Allah bagi kat kami, sesungguhnya kami akan jaga bumi ni dengan cara yang baik, aturkan dengan cara yang elok. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada malaikat, aku bagi kepada mereka nafsu, syahwat. Dengan syahwat itulah apa yang berlaku, kamu lihat segala benda yang dilakukan oleh manusia. Para malaikat kata, "Ya Allah, meskipun dengan syahwat, kalaulah Engkau beri kepada kami syahwat,
yang sama macam engkau kurniakan kepada manusia ni, sama macam mereka dapat, bagi dekat kami juga. Kami akan turun, kami takkan buat kerosakan yang macam manusia buat. Buruk sangat kelakuan manusia di atas muka bumi ni. Melampau sangat. Kalau kami ada syahwat pun, ya Allah, kami tak buat dah begitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun minta kepada para malaikat, baiklah, kalau begitu kamu boleh pilih 2 malaikat yang paling kuat ibadat, yang paling hebat, yang paling lah. Kalau kata ada di antara kamu nak buat kesalahan, 2 ni takkan buat kesalahan. Cari 2. Buat 2 malaikat yang paling bagus di antara kamu. Ibadatnya, amalnya, akhlaknya, budi pekertinya, tawaduknya, sikap-sikap mulia berkumpul pada 2 malaikat. Lalu mereka pun bincang sama mereka pun buat keputusan, ya Allah, wakil kami adalah Harut dan Marut. Malaikat nak tunjuk ni, nak kata kami kalau turun ke dunia kami tak buat kerosakan macam manusia buat. Lalu mereka pun mewakilkan kepada Harut dan Marut, 2 orang malaikat. Harut, Marut, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kedua-dua mereka ni nafsu, syahwat sebagaimana diberikan kepada manusia. Lalu diturunkan mereka berdua ke muka bumi. Harut wa Marut. Daripada 2 turun di atas muka bumi. Apabila mereka turun dengan ilmu, dengan iman, dengan kehebatan mereka, tapi dilemparkan dalam jiwa mereka syahwat. Baik. Syahwat ni, ni cerita pasal syahwat sikit. Selingan sebelum kita patah balik dekat tajuk kita. Apa yang membuatkan ramai manusia tewas? Ramai manusia yang dia punya naluri semula jadi, dia boleh tahan kalau dia tak main judi. Ini cerita kebanyakan manusia. Dia boleh tahan. Dia boleh tahan kalau dia tak minum arak. Sebab minum arak ni dia kena try dulu kan. Kalau tak try, kita yang tak pernah try minum arak, kita rasa macam buat apa nak minum arak. Tak suka pun, tak sedap. Kita yang tak main judi, kita tak rasa ada keperluan nak main judi. Orang yang dah pernah, syahwat tu mainlah dekat dia kan. Tapi ada satu ujian yang tak perlu try, manusia akan tewas. Satu ujian yang tak perlu cuba pun, manusia secara semula jadi, dia pasti akan tewas di dalam ujian ni. Orang yang normal person, iaitu perempuan. Hang hebat macam mana pun, hang tak ada pengalaman langsung pun, dengan perempuan, lelaki sejati akan tewas. Saya bukan nak kata lelaki yang tak tewas dengan perempuan ni, dia tak tewas ni maksudnya dia akan terpedaya. Dia akan rasa tertarik, dia akan rasa seronok dengan perempuan. Ini lelaki, tabiat lelaki. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada Harut dan Marut, hampa ambil satu perempuan, aku nak test hampa dengan perempuan ni. Mai satu perempuan kepada Harut dan Marut. Satu perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Ada banyak riwayat lah cerita tentang perempuan ni. Ada riwayat yang cerita perempuan ni dia nak bercerai dengan suami dia, dia datang minta fatwa Harut Marut. Ada cerita yang perempuan ni sekadar datang, Harut Marut tengok dan tertarik dengan dia. Sebelum kita nak sambung cerita ni saya nak abang ni. Nama kata lelaki, kebanyakan lelaki, ini fitnah yang paling besar untuk lelaki. Dia tertarik dengan perempuan. Bahkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Harut dan Marut, mereka tak tewas dengan minum arak. Mereka tewas dengan godaan perempuan ni. Sebab tu, kalau ada orang perempuan yang dengar kuliah ni, ni tuan-tuan kena, tuan-tuan dan perempuan kena lihat. Kalau lelaki ni, dia ada nafsu dekat perempuan, itu lelaki biasa. Dia ada nafsu kat perempuan, ini perangai lelaki biasa. Dia terkesan dengan kecantikan, kebijaksanaan perempuan, ni lelaki biasa. Tapi kalau mai lelaki yang dia tak terkesan pun dengan kecantikan perempuan, dia tak rasa apa-apa pun, yang ni ada tanda soal sikit dekat dia. Bukan mereka semua, saya tak, bukan nak kata apa-apa, tapi ini satu, apa orang kata, satu indikator lelaki yang betul, dia menunjukkan dia punya kesukaan kepada perempuan. Jadi kalau orang mai minang anak tuan-tuan ke apa ke, kena cek tengok, tanya tengok kawan-kawan lelaki ni. Lelaki ni nampak dia macam mana? Dia berkenan kat perempuan ke, nampak tak? Kalau kawan-kawan dia kata, dia ni samalah macam kami. Kadang-kadang dia tahu menilai kecantikan perempuan, apa yang buatkan cantik. Dia tak buat benda-benda buruk, tapi kita nampak dia ni ke arah tu. Yang tu boleh buat menentu. Boleh, kira pas. Tapi kalau tanya-tanya, kawan-kawan dia kata, saya tak tahulah pasal lelaki ni. Dia tak pernah cerita pasal perempuan.
Dia tak pernah cerita, dia tak pernah ambil tahu, dia tak pernah ceritakan apa langsung, tak nampak langsung dia punya interest. Yang ni tuan-tuan kena buat tanda soal besar sikit. Sebab lelaki, nama kata lelaki, dia musuh utama, bukan musuh utama. Yang selalu menewaskan lelaki adalah perempuan. Demikianlah kalau kita tengok Nabi SAW telah menikahi perempuan-perempuan yang sangat hebat pada zaman itu. Antara dua perempuan isteri Nabi SAW yang hebat dengan kecantikan mereka adalah Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sangat cantik. Perempuan berbangsa Yahudi. Nabi SAW jumpa dan Nabi kahwin dengan Safiyah. Satu lagi, Juwairiyah binti Harith bin Abi Dirar. Juwairiyah binti Harith daripada Bani Mustaliq, memang sangat cantik. Nabi SAW menikahi Juwairiyah juga. Dan isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Ni cerita pasal perempuan lah sikit. Perempuan punya godaan ni dahsyat dah. Kalau lelaki ni, dia itulah yang membuatkan dia tewas. Ada orang kata kan, baru ni ada satu forum, kata, lelaki ni dah ada satu bini, cukup untuk bercucuk tanam, buat apa nak cari lain? Cari tak cari tu urusan kedua. Cari tak cari ni, ada orang cari lain, ada orang tak cari bini lain. Ni urusan kedua. Tapi nama kata lelaki yang buatkan dia tewas adalah perempuan. Sambung cerita kita. Harut dan Marut didatangi oleh satu orang perempuan yang sangat cantik. Lalu mereka pun dua-dua ni merasakan yang malu-malu. Berkenan kat perempuan tu tapi malu. Akhirnya salah satu daripada mereka, Harut, kata kat Marut, aku segan nak abang kat hang tapi aku berkenan kat perempuan ni. Marut pun pergi abang kat Harut, aku pun berkenan kat perempuan ni juga. Lalu mereka berdua pun minta kepada perempuan ni untuk buat hubungan dengan dia. Perempuan ni kata, tak boleh, melainkan hampa kena sembah Tuhan yang aku sembah. Dia buat keluar satu patung, ini Tuhan yang aku sembah, hampa kena sembah dan hampa kena minum arak, hampa boleh dapat. Dan bunuh orang. Sembah Tuhan ni, minum arak dan bunuh orang. Kalau macam tu aku boleh serah diri kat hampa dua. Tapi kalau tak, aku tak serah diri. Harut dan Marut kata, syirik memang kami takkan buat. Syirik kesalahan paling besar, kami takkan buat. Bunuh orang pun dosa besar, kami takkan buat juga. Tapi dia berfikir-fikir, minum arak minum arak macam okey kot. Balasannya dapat perempuan ni. Ni dua kesalahan dah, minum arak dan zina. Tapi fikir antara bunuh dengan syirik dengan minum arak. Syirik memang tak boleh lah, apa jadi pun tak boleh buat syirik. Minum arak paling ringan. Mereka pun bincang, dua-dua pun bersetuju untuk, okeylah kita minum lah kot. Minum dan dapat perempuan ni. Mereka pun minum arak. Setelah mereka berdua minum arak, mereka pun bersama dengan perempuan ni. Dan bila bersama dengan perempuan ni, ketika bersama dengan perempuan ni, ada orang lalu. Harut dan Marut bila turun ke atas muka bumi, dikenali sebagai warak dan sangat alim. Sangat hebat ibadat mereka. Ada orang nampak mereka bersama dengan perempuan ni. Kerana takut diketahui orang, Harut dan Marut pun bunuh perempuan lelaki yang nampak mereka ni. Jadi terkumpullah kepada dia 3 kesalahan. Mereka minum arak, mereka berzina dan mereka bunuh perempuan. Mereka bunuh orang. 3 kesalahan berhimpun. Asal kepala dia apa? Kepala dia sebab perempuan lah. Terpedaya dengan perempuan, mereka buat 3 kesalahan ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka berdua. Dalam riwayat diceritakan, Allah Subhanahu Wa Taala hantar seorang hamba Allah yang saleh makhluk atas muka bumi. Mereka pun minta hamba Allah ni berdoa kepada Allah supaya ampunkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Harut dan Marut buat pilihan, nak uqubah hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Mereka berdua pun kata, kami melihat hukuman di akhirat dia sangat pedih dan kami tak mampu tanggung hukuman di akhirat. Biarlah kamu dihukum di dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar mereka, mengikat mereka di Babil. Lalu mereka pun diikat di Babil dan mereka mengajarkan orang sihir. Ni cerita dia. Mereka ajar sihir, mereka bagi tahu ke orang, janganlah kufur, ilmu yang kami ajar ni sesat. Dalam riwayat disebutkan, duduk di Babil, orang datang, mereka ajar. Kami boleh ajar ilmu, tapi ilmu yang kami ajar ni ilmu kufur, jangan ikut. Itu cerita Harut dan Marut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, satu, ahli sihir bukan ikut Sulaiman. Ni satu. Yang kedua, ahli sihir ikut syaitan.
Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Dan juga ahli sihir ikut apa lagi? Ikut apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan juga Marut. Macam cerita tadi, mereka diikat di Harut, di Babil. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidak ada orang yang datang menuntut dengan mereka, yang mereka ajar orang, melainkan mereka akan katakan kepada orang itu, innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian, maka janganlah kamu menjadi kufur. Kami ini merupakan ujian, kamu jangan jadi kufur. Harut dan Marut akan ceritakan dekat orang. Baik, ini satu cerita saya nak tambah sikit. Adakah orang pernah jumpa dengan Harut dan Marut pergi menuntut ilmu sihir ni? Ada ke tak? Wallahu a'lam. Ada riwayat yang diceritakan oleh At-Tabari juga. Riwayat ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang perempuan, dia datang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan yang ada satu orang perempuan yang setelah Nabi wafat, dia datang ke Madinah, dia menangis. Dia datang daripada Daumatul Jandal. Aisyah radhiyallahu anha tengok dia menangis. Dia tengah menangis teruk, lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada perempuan ni, "Ma yubkiki?" Pasal apa hang menangis? Apa yang tak kena dengan hang? Perempuan ni kata, "Aku nak kena jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi telah wafat. Nabi telah wafat, tak bolehlah, tak ada ruang nak jumpa. Dan dia terus menangis. Keadaan yuhlikaha. Tangisan tu hampir-hampir menghancurkan dia, mematikan dia. Teruk sangat dia menangis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada perempuan ni, apa yang hang nak, apa yang aku boleh bantu? Nak cari Nabi? Tak ada dah. Nabi telah wafat. Kata perempuan ni, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Aku tak tahu pintu taubat terbuka ataupun tak. Aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah tanya kepada dia, apa kesalahan yang hang buat? Perempuan ni kata, laki aku lari, hilang. Tak balik rumah. Cari punya cari, tak balik rumah, hilang. Tak tahu nak buat apa. Laki hilang. Laki hilang ni bukan perempuan ni saja alami. Universal, ramai orang laki hilang. Laki dia hilang, tak balik. Lalu dia pun jumpa dengan, dia tunggu, laki dia tak balik. Akhirnya, dia berjumpa dengan satu orang perempuan tua datang ke rumah dia. Perempuan tua datang ke rumah dia dengan membawa 2 ekor anjing hitam. Perempuan ni kata, bawa 2 anjing hitam. Dia mengadu dekat perempuan tua ni, laki aku hilang, tak balik, apa yang perlu aku buat? Perempuan tua ni kata, kalau nak selesai masalah hang ikut aku boleh bagi selesai. Maka mereka berdua, diceritakan dalam riwayat tu, dia cerita ke Aisyah radhiyallahu anha, mereka tunggang 2 ekor anjing hitam, pergi ke satu negeri yang namanya Babil. Perempuan tua ni dan perempuan yang laki dia tak balik rumah pergi ke Babil. Sampai di Babil, kata perempuan ni, aku pergi ke Babil dan aku lihat 2 orang lelaki yang diikat di tiang di Babil. Lalu aku pun pergi kepada 2 lelaki tu, tanya kepada dia, aku punya laki tak balik, boleh tak bagi aku satu ilmu? Nak pulangkan laki dia lah kononnya, untuk bagi laki dia pulang semula, nak belajar ilmu daripada 2 lelaki yang diikat di Babil ni. Mereka kata kat dia, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah fitnah, janganlah kamu menjadi kufur. Perempuan tu kata, aku nak belajar juga ilmu daripada kamu berdua. Lelaki 2 orang ni kata, baiklah kalau begitu, pergi ke depan tu, ada nampak satu baldi, bukan baldi lah, satu bekas masak periuk, satu periuk, pergi kencing di periuk tu dan patah balik. Perempuan tu dia pergi ke periuk tu, dia jalan pergi ke periuk tu. Perempuan tua yang tunggang anjing hitam dengan dia duduk tunggu, ada 2 lelaki diikat di tiang di Babil. Dia pergi ke periuk tu dan dia kencing. Dia tak kencing, dia pergi kat periuk tu, dia duduk sekejap, dia patah balik. Dia bagi tahu kepada 2 lelaki yang diikat di tiang. Dia kata, aku dah kencing dah. Lelaki 2 orang ni tanya kepada dia, hang dah nampak apa-apa tak? Dia kata, aku tak nampak apa-apa pun, aku kencing. Laki 2 orang ni bagi tahu kat dia, kadzabta, hang tipu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni adalah fitnah, hang jangan kufur, hang pergi balik. Perempuan tu tetap juga kata, aku nak belajar juga ilmu daripada hampa 2. Aku takkan balik selagi aku tak menuntut ilmu ni.
Dua orang ni kata, baiklah kalau begitu, pergi kencing betul-betul, patah balik. Dia pun pergi ke bekas periuk tu, dia buat duduk macam orang nak kencing, kemudian dia patah balik kepada dua malaikat. Dua ni lah, dua yang diikat di tiang. Bagi tahu kepada mereka, aku dah kencing. Dua ni tanya kepada dia, hang ada nampak apa-apa? Dia kata, aku tak nampak apa-apa pun, tapi aku dah kencing dah. Dua lelaki ni kata dekat dia, hang tipu. Hang tipu, lebih baik hang pergi balik. Dia tetap tak nak balik juga. Dia datang nak menuntut, tetap nak menuntut. Maka dua lelaki ni pesan dekat dia, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni adalah ujian. Hang jangan kufur. Kalau hang ikut, hang akan jadi kufur. Perempuan tu kata, aku nak ikut juga. Baik, kalau nak ikut, pergi ke periuk tu, kencing dan datang balik. Dia pun pergi kali ketiga dan dia kencing di situ. Apabila dia kencing, dalam riwayat disebutkan, dia nampak faris, satu kuda yang kuda itu dipakaikan dengan baju besi, kuda tu terbang meninggalkan dia. Keluar daripada dia dan terbang, naik ke langit. Lalu dia balik datang kepada dua lelaki yang diikat di tiang. Dia bertanya dekat dia, ada nampak apa-apa? Dia kata, aku nampak faris, satu kuda yang keluar daripada aku, terbang naik ke langit dan aku mai jumpa hampa sekarang ni. Lelaki dua orang ni kata kat dia, itulah iman, engkau telah keluar daripada kamu dan iman tu naik ke langit. Hang punya iman telah hilang daripada jiwa hang. Hang pergi balik. Ilmu yang hang nak, hang dapat, hang pergi balik. Tapi iman telah keluar daripada jiwa hang dan hilang. Dia balik dan dia balik sampai rumah tak ada apa. Lelaki dia tak balik juga. Dia tanya dekat perempuan tua ni, sebelum perempuan tua ni hilang, apa yang aku dapat? Perempuan tua ni kata, hang akan dapat satu perkara. Perempuan tua ni pun hilang. Lalu dia pun ambil tepung. Dia sebut kat tepung tu uli. Tepung tu pun uli sendiri. Dia sebut kat tepung tu pecah-pecah jadi bonggolan roti. Pecah jadi bonggolan. Dia sebut kat tepung tu canai. Tepung tu pun canai sendiri. Dan dia sebut kat tepung tu jadi roti. Tepung tu jadi roti. Jadi ini cerita disebutkan oleh Tabari. Wallahu ta'ala a'lam. Cerita ni mungkin cerita yang daif. Cuma nak cerita bahawa Imam Tabari bawa cerita ni nak menunjukkan bahawa sihir ni demikianlah berlakunya. Orang tu dia diberikan khayalan macam sesuatu berlaku di depan dia tapi tak ada apa pun. Jadi ini satu cerita lah. Satu cerita tentang sihir yang mana cerita ni menunjukkan perempuan ni berjumpa dengan Harut dan juga Marut. Sambung sikit ayat ni, banyak cerita lagi ni. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka belajar daripada dua orang lelaki, Harut dan Marut ni, tentang ilmu untuk memisahkan lelaki dan isterinya. Ini salah satu sihir yang paling besar. Sihir memisahkan seseorang dengan dia punya isteri. Ada juga yang berbeza dengan tu, sihir mahabbah. Sihir yang digunakan untuk menjadikan orang cinta kepada orang lain. Orang Melayu panggil nasi kangkang kan. Orang Melayu punya style lah. Perempuan dia buat nasi kangkang ke apa, lelaki tu terpikat dengan dia, tak tengok perempuan lain dah. Yang ni tapi yang Quran sebut ni beza sikit. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihir yang membuatkan seseorang benci kepada pasangan dia. Ada orang buat juga kan, dulu-dulu kalau tuan-tuan perasan ada cerita zaman dululah tersebar. Anak dia kalau betul-betul cinta kat seorang, mak bapak dia nak bagi dia berpisah dengan orang ni, pergi jumpa bomoh. Jumpa bomoh, tanya macam mana nak bagi anak dia berpisah dengan, bagi anak dia jadi benci dekat lelaki ni. Sebab anak dia suka sangat kat lelaki ni. Bomoh pun buatlah apa-apa upacara, baca ke apa sikit, bagi ayat ke apa sikit, dia pun minum-minum apa, dia benci terus kat lelaki tu. Tuan-tuan, siapa yang pernah buat ni, taubat. Bukan tahu buat, taubat. Siapa yang pernah buat ni, taubat. Sebab ini adalah description yang textbook description tentang sihir. Jangan tertipu. Dia tu mengaji ke, Pak Haji tu dia buat apa benda apa, tak kisahlah, nampak dekat Quran sikit ke apa ke. Yang ni betul-betul description tentang sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Untuk menjadikan benci. Quran sebut seorang dan isteri dia lah. Tapi ini sihir benci yang memang salah satu sihir yang paling masyhur buatkan orang benci. Minum-minum ayak ke apa, dia jadi benci terus, tak suka. Sihir ni telah digunakan zaman berzaman untuk memisahkan seseorang daripada pasangan dia. Jadi, kemudian wama hum, ni penting ni.
wama hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tak boleh mendatangkan mudarat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan dekat kita, walaupun sihir ni, tak kira orang tanya pula, kalau sihir sebegitu hebat, habis lah kita, semua orang boleh kena sihir? Tak. Bukan semua orang boleh kena sihir. Nanti kita akan cerita lagi macam mana nak elakkan kena sihir, macam mana nak bagi sihir tak sampai kat kita. Tapi Al-Quran dah bagi hint dia awal-awal. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, dan dia tak boleh mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Tak ada ahli sihir yang boleh bagi sihir kat semua orang. Tak boleh. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Ada sihir dia sampai kepada sebahagian orang, ada sihir dia tak sampai kepada sebahagian orang. Kalau dia sihir satu tempat, akan ada masa sihir tu pecah dan hancur. Ini beza sihir dan juga mukjizat. Mukjizat tak pecah, tak hancur, bertahan, tapi sihir dia akan pecah. So sihir tak boleh bagi mudarat kat semua orang. Dia boleh bagi sikit je. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Siapa yang kena, siapa yang tak kena, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka menimbulkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari perkara yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ini cerita satu lagi pasal sihir. Sebenarnya, apa sahaja kehebatan, apa sahaja kebesaran yang nampak tentang sihir, itu semata-mata memudaratkan ahli sihir dan orang yang ambil sihir. Tak bagi manfaat. Jangan tertipu. Jangan tertipu, kadang-kadang nampak sihir ni tak ada cara lain dah nak mencapai maksud melainkan dengan sihir. Kalau buat juga, apa yang kita buat tu sebenarnya memudaratkan. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka mengetahui bahawa perbuatan yang mereka buat itu tak ada sikit pun kebaikan di akhirat, tak ada bahagian di akhirat. Wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'malun. Kalau mereka mengetahui sesungguhnya mereka telah mencapai sesuatu yang sangat buruk. So ini tentang sihir. Kalau balik cerita Harut Marut tadi, setelah Harut dan Marut diikat, maka sejak daripada itu para malaikat pun tahu bahawa kalau kena nafsu, sampai nafsu kepada orang, sesungguhnya manusia akan tewas dengan nafsu. Sebab tu dalam surah Al-Ghafir Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Orang para makhluk yang menanggung arash ni, mengangkat arash, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman kepada Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka minta ampun bagi orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah meluaskan setiap perkara dengan rahmat dan dengan ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Ampunkanlah orang yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, dan selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Dalam riwayat diceritakan, setelah malaikat ramai-ramai tengok apa yang telah menimpa Harut dan juga Marut, maka mereka pun sedar bahawa kalau kena ditimpakan dengan nafsu, manusia siapa-siapa pun ada kemungkinan untuk tewas. Sejak daripada itu mereka pun mengucapkan, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Mereka pun sentiasa mengucapkan, malaikat yang hebat-hebat ni, yang menjunjung arash, yang hebat-hebat, mereka sentiasa mengucapkan, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, dan selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Ini jasa Harut dan Marut lah. Apabila diturunkan di dunia, malaikat melihat apa yang telah menimpa mereka, bagaimana mereka berdua ni tenggelam di dalam nafsu. Sejak itu para malaikat selalu berdoa, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Ampunkanlah orang yang bertaubat dan orang yang mengikut jalan Allah, dan juga selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Jadi ini adalah muqaddimah. Ini cerita muqaddimah tentang sihir. Sebelum nak masuk lebih panjang dan lebih mendalam, ini kita kena faham dulu. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat yang sangat penting. Al-Baqarah 102 yang menceritakan tentang latar belakang tentang sihir ni yang orang nak belajar ni mai daripada mana. Dan ayat ni ayat yang sangat berkesan, digunakan sebagai ruqyah untuk menghapuskan sihir, menghilangkan sihir.
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ni ayat yang kalau tuan-tuan nak jadi tukang ruqyah kena hafal. Ini kena hafal. Sebab kalau ruqyah ayat ni kena baca. Selain daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Musa. Walamma alqu qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Satu ayat lagi yang dalam Quran cerita tentang tu, bila ahli sihir melontarkan sihir mereka, Musa pun berkata, ma ji'tum bihis sihir, yang kamu datangkan ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Allah akan menghapuskan sihir ini dan Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang jahat, yang buruk. So, ma ji'tum bihis sihir innallaha sayubtiluhu. Ini ayat yang juga selalu dibacakan untuk menghapuskan sihir. Yang kamu datangkan ini sihir. Allah akan menghapuskannya.